imma syakiran wa imma kafuran. Nak jadi orang bersyukur atas hidayah Allah ni, nak jadi kufur atas petunjuk iblis. Ini dasar agama yang benar adalah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pembeza antara manhaj, cara agama, cara beragama yang hak, yang benar, dengan yang batil, yang berjalan di atas hidayah Rabbul Alamin dengan yang sejalan dengan petunjuk iblis. Jadi ada dua jalan sebenarnya dalam hidup kita ni. Kita nak yang atas landasan hidayah Rabbul Alamin ataupun nak jalan di atas petunjuknya iblis. Pilihlah. Imma syakiran wa imma kafuran. Nak jadi orang bersyukur atas hidayah Allah ni, nak jadi kufur atas petunjuk iblis. Dua je jalan tu, dia tidak ada tiga. Dia tidak ada tiga, sama ada kanan ataupun kiri. Antara ahlu sunnah wal jamaah dan ahlul bid'ah wal iftiraq. Nak jadi ahlu sunnah yang mengamalkan sunnah dan jamaah bersatu, ataupun nak buat bid'ah, suka berpecah belah. Hadis ni banyak sekali pengajaran dia. Yang ketiga, keutamaan dan kemuliaan para sahabat secara keseluruhan, radhiyallahu anhum ajma'in, secara global, secara umum. Ini keutamaan Nabi. Mana datangnya? Ma ana alaihi wa ashabi. Nabi tak bawa diri dia saja, apa yang aku berada di atasnya. Tak. Nabi bawa angkut semua sahabat-sahabat masuk ke dalam orang-orang yang selamat. Jalannya. Jalannya. Jangan kita jadi macam dulu tu. Abu Bakar tak buat. Abu Bakar mana tahu benda ni? Kau ni handal lagi dijawab. Ada je jawapan dia. Umar tak buat. Umar mana tahu benda ni? Allahu Akbar. Allah Akbar. Bukan main dia punya loya bu, layau bu. Para ulama, para sahabat sangat mulia, sangat utama. Sebab tu Nabi bawa mereka semua. Yang keempat, ini dalil lah secara tidak langsung akan adanya ijma'nya para sahabat sebagai dasar hukum Islam. Yang ketiga, ijma' sebagai hujjah. Ijma' sebagai hujjah.